Baik, seterusnya soalan nombor 2. Raja Dun menunjukkan wang kertas dan duit siling yang dimiliki oleh Hasan. Baik, hitungkan jumlah nilai wang Hasan. Baik, bagi yang tak jawab soalan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cikgu doakan supaya awak berubah. Sebab pada cikgu ini adalah markah percuma yang awak dah main, yang awak dah hidup di dalamnya. Duit. Okey, so hitungkan jumlah nilai wang Hasan. Sangat-sangat mudah. 100, 100, 100 dah jadi 300. Ini ada 50. Ini ada 20 sen. Campur 50 sen, campur 20 sen, campur 10 sen. Jadi 80 sen. Jadi hitungkan jumlahnya. So jawapannya ialah RM RM350 80 sen. Dah. Tapi barang siapa yang ada buat macam ini ni, cikgu nampak ada tulis benda Allah ini, cikgu akan bagi markah juga. Tapi markahnya tak penuh lah. Sebab yang nak dianukan yang ini. Nak tanya jumlah. Okey. Baik. Okey. Boleh. Baik. Seterusnya, kita nak jawab yang B. Nyatakan nilai wang dalam perkataan. Baik. Mudah saja. Iaitu tulislah 350. Okey. Lepas tu ada perkataan ringgit. Jangan lupa. Lepas tu bila dah habis ringgit, barulah awak akan letup. Barulah awak akan dan letak dan duit sennya berapa? 80 sen dan akhiri dengan perkataan ini. Cikgu tukarkan warna. Oh, dah dia bergerak. Nak. Icit. Ya. Sahaja. Titik. So, RM350 dan 80 sen sahaja. Tapi kalau tak ada sahaja, tak apalah. Tapi biasanya dalam dunia memang nak sahaja. Okey, itu saja.